kita perlu gunakan 2 pi J. Semua guna 2 pi J Kalau bukan 2 pi J pun dia akan jadi 2 pi R. R ni tu bahasa Inggeris lah. Radius. Sama je J. Jari juga. Okay. So luas pi J kuasa 2. Okay. Ataupun pi R square. Okay. So saya akan buat bulat nanti. Dan saya akan bagi kamu jari dia. Saya akan buat bulat dan saya akan bagi kamu jari dia. Tolong saya cari lilitan dia. Okay, contoh dekat sini saya bagi. Lilitan jari dia ialah 3. Jari dia ialah 3. J dia. Okay. So, dekat sini untuk nak cari lilitan kita akan pakai 2 pi J. Okay. Kamu tulis macam ni, lilitan sama dengan 2 pi J. Okay, apa yang kamu kena ganti kat sini? Gantikan J saja. Gantikan J saja. Okay, so tulis balik 2 pi J ni gantikan dengan 3. Cara ganti macam ini. Okay. Clear Okay. So nak tekan apa dalam kalkulator? Tekan benda ni sebiji-sebiji. Tekan benda ni sebiji-sebiji. Okay. Sekejap saya ambil kalkulator sekejap. Calculator. Okay. So kamu tekan 2, tekan pi. Lepas tu darab 3. Ataupun nak follow sebiji-sebiji, buka kurungan 3, tutup kurungan. Okay. Kamu dapat apa? Kamu dapat nombor puan ke dapat macam saya? 6 pi. Dapat 6 pi. Okay. So bila dapat 6 pi ni, kamu tekan SD. Tekan SD. So bila tekan SD, kamu akan dapat dalam point, betul? Okay. Ambil sampai 3 titik perpuluhan. Ambil sampai 3 titik perpuluhan. Boleh ke tak boleh? Okay. So bila kita ambil 3 titik perpuluhan, perlu tambah 1 ke tak perlu tambah 1 kat sini? Okay. So di sini pada masa yang sama kamu kena belajar bunda lah. Okay. Bila kita potong kat sini, 1, 8, 8, 4, 9, 5, 5, 5 kan? Okay. Kita nak ambil sampai 3 saja. Kita nak ambil sampai 8, 4, 9. Okay. Disebabkan kita nak ambil 3 saja, dekat belakang 9 ni ialah 5. Okey, jadi kalau nombor kaya, tahu tak nombor kaya? Nombor kaya ialah nombor 5, 6, 7, 8, 9. Kalau belakang dia ialah nombor kaya, 5, 6, 7, 8, 9, tolong tambah 1 pada 9. Okey, so dia sudah jadi 10. Bila dia jadi 10, tambah 1 lagi dekat 4. Jadi hanya satu nombor je boleh duduk kat satu tempat kan? Okay, jadi tambah 1 lagi dekat 4. So, last kali dia akan jadi 18850. Okey. Asalnya kamu ada macam ni. Dekat dalam kalkulator tulis 18.8495 kan. Kita nak potong kat sini kan. Okay, jadi sini kena tambah 1. Okay, so bila tambah 1 dia jadi 10. Dia akan jadi 18401 macam tu. 10. 10. Okay. So disebabkan dia jadi 10 kena tambah 1 lagi kat depan. So dia akan jadi 18.850. Okay, boleh? Tulis 3 titik perpuluhan. So untuk yang ni jawapan dia kamu tulis 18850. Okey. Okey, kamu cuba pula. Tolong saya tekan kalkulator sekali lagi. Berapa kamu dapat untuk J dia 2? Tekan kalkulator sekali lagi. Berapa kamu dapat untuk J dia 2? Apa? Boleh tulis kat ruangan chat. Jumpa tak, Pai? Jumpa Pai? 3.142. Kalau 3.142 kamu tak tekan Pai lagi maksudnya. Okey, berapa kamu dapat? Untuk kalau jari dia 2, lilitannya berapa? 12.566. 12.567.
Okey, cuba letak dalam 3 titik perpuluhan. Tolong cuba letak dalam 3 titik perpuluhan. 12.566. 12.5670. Okey. Okey. Jadi bila kamu tekan 2 pi 2, kamu akan ada 12.5663, betul? Okey. So, bila kamu nak potongkan dekat ni, 566, kita akan tengok nombor belakang dia. Adakah 3 nombor kaya? Adakah 3 nombor kaya? Kalau 3 bukan nombor kaya, so tak perlu tambah 1. Kita matikan dekat 12.566. Kita tambah. Oh, kamu bunda sangkut Oh, okey. Mana saya tahu bunda kamu sangkut. Okey. Untuk bunda, kita ada nombor kaya, nombor miskin. 1, 2, 3, 4 nombor miskin. 5, 6, 7, 8, 9 nombor kaya. Okey. So, kalau nombor kamu adalah nombor kaya, cikgu tak share screen. Kawan-kawan lain nampak tak skrin saya? Nampak. Dah Lily boleh minta tolong tak? Kamu keluar and then masuk balik. Mungkin jadi dekat kamu je. Sebab benda ni biasa jadi. Bug team punya. Kadang-kadang dia jadi. Okey. Kamu keluar, masuk balik. Okey. So, nombor kaya kena tambah 1. Nombor miskin tak perlu tambah apa-apa. So, ini nombor miskin. Merah nombor miskin. Dan yang warna biru ni adalah nombor kaya. Okey. Okey. So, kalau saya ada nombor, untuk contoh macam ni nombor ni 12.56637. 12.56637 563 7061. Okey. So, kalau saya nak matikan dekat sini, contoh saya nak mati kat sini, belakang dia nombor apa? Belakang dia nombor 7. Okey, tapi nombornya nombor kaya ke nombor miskin? Kaya. Okey, jadi tambah 1 dekat sini. Okey, so kalau kita nak potong dekat sini, nanti jawapan dia akan jadi 12.5664. Okey, faham ke tak faham? Ni kalau kita nak potong dekat 3. Okey. Lagi, contoh lagi. Okey, kalau saya nak potong dekat, cikgu macam mana nak cari? Tadi saya dah tanya dah. Jumpa ke tak jumpa pi dalam kalkulator? Semalam pun saya ada tanya. Okey. Pi dalam kalkulator kamu cari warna kuning. Okey, kamu pakai kalkulator apa? 570 ke? Ke 350? Kalau macam kalkulator 570. Okey, kalau 570 kamu cari huruf ESP. ESP ada dekat bawah sekali. ESP ada dekat bawah sekali. Ni kalkulator alamak. Okey, kalkulator ni bawah sekali ni ada ESP. Jumpa tak ESP? Okey, kamu tekan shift, kamu tekan ESP, kamu nampak ada warna kuning. Okey. Warna kuning tu kalau nak tekan ni kena tekan shift dulu. Okey, kamu tekan shift, kamu tekan ESP. Dia akan bagi pi dekat kamu. Okey. Jadi tak payah tekan-tekan dah pi. Kita ada kalkulator, kita boleh tekan pi. So kita guna pi dalam kalkulator. Boleh? Tak payah ingat 3.142 ke 22.7 ke, tak payah. Tak payah. Okey. Okey. Balik pada bunda ni tadi. Okey. So kalau saya nak potong nombor saya dekat sini, saya nak 2 titik perpuluhan. So kita tengok nombor belakang. Nombor belakang nombor kaya ke miskin? Kaya. Kaya. Tambah 1 dekat depan. So dia akan jadi 12.5 7. 12.57. Ini cara nak bunda. Kamu kena cepat. Bunda kalau boleh dekat kamu punya level, kamu dah kena boleh congak dah bunda tu. Perlu tambah 1 ke tak perlu tambah 1? Kalau potong dekat sini perlu tambah 1 ke tak perlu tambah 1? Okey. Macam mana pula kalau saya potong dekat belakang 7 ni? Macam mana pula kalau saya potong dekat belakang 7 ni? Perlu saya tambah 1 ke tak perlu tambah 1? Kamu bantu saya. Perlu tak saya tambah 1? Belakangnya nombor miskin. Belakangnya nombor
Miskin. Okey, jadi bila nombor miskin, tak payah buat apa-apa. Ambil balik 21.5637. Boleh? Faham ini? Ini clear Okey, jadi untuk soalan ni, untuk soalan yang jejari 2, so lilitan sama dengan 2 pi 2. Okey, so bila tekan kalkulator, kamu akan letak jawapan kamu 3 titik perpuluhan. So 12.566 saja, berhenti dekat sini. Okey, baik. Clear Okey, padam. Okey, lilitan ada masalah? Senang ke susah? Senang aja. Okey. Clear ke tak clear lilitan? Clear Jelas Okey. Kamu kena check diri kamu sendiri Kamu kena check diri kamu sendiri. Okey. Kalau kamu one on one dengan saya boleh check kamu. Tapi kalau kita ada kawan-kawan lagi yang lain-lain, kamu kena check diri kamu. Kalau tak faham, voice, action. Okey, action. Message. Okey. Okey. So, sama juga untuk luas. Okey. Tengok macam mana saya nak ganti dia. Okey. So, kita ada pi J kuasa 2 untuk luas. Okey. So, bila nak cari luas, tulis luas sama dengan pi J kuasa 2. Okey. So, kenapa luas kena ada J kuasa 2? Tadi kan saya ada beritahu, mesti ada 2 jarak. So, dekat sini kita ada JJ. Okey. Pi JJ. Apa maksud pi JJ? Operasi apa ni? Pi dengan J ni operasi apa? Operasi darab. Bila nombornya rapat macam ni, maksudnya dekat sini, pi darabkan dengan J, darabkan dengan J. Okey? Pi darabkan dengan J dengan J. So, sini operasi dia, operasi darab. Ini just information information. Okey? Okey. So, bila kamu nak cari pi J kuasa 2 ni, gantikan J dia dengan apa yang soalan bagi J. Okay, contoh dekat sini J dia bagi 2. So, tekan pi, masukkan J, letak kuasa 2 dekat dia. Okay, so dekat dalam kalkulator, cara nak tekan dia, okay, kamu tekan pi darab J kuasa 2. Macam ni boleh. Ataupun kamu nak tulis sebiji pun boleh. Buka kurungan, tutup kurungan. Boleh. Okey. Kalau saya nak cepat macam tu lah. Pi darab J dia berapa? 2 kuasa 2. Okey. Dapat jawapan. Tekan ini. SD. Siapa yang dapat dalam bentuk pi ni, tekan SD. Siapa yang dapat terus dalam perpuluhan, terus tulis perpuluhan. Okay. So, untuk luas yang jejari dia 2, luas bulatan ni ialah luas ini Nanti kamu keliru pula. Luas ini. Okay. Yang warna biru ni luas dia. Okay. So, dia punya luas dia ialah 12.5667. Okay. So, yang ni jawapan dia 12.5667. Okey. 67 pula. 12.566. Sorry. 12.566. Okey. Siap. Okey. Kamu bantu saya sekali lagi. Cari untuk bila J saya sama dengan 3. Okey. J saya 3. Okey. Berapa saya punya luas? Tolong tekan kalkulator. Saya nak tengok kamu bunda jadi ke tak jadi. Tulis jawapan di ruangan chat. Cikgu, kalau kelas Lewis, cikgu, try cari kat Google. Kelas Lewis, kamu cari simbol pi. Kamu cari simbol pi kat dalam tu. Ataupun kamu ambil gambar hantar kat saya. Nanti saya tunjuk kamu. Okey, sekarang tolong saya cari luas bila, kalau soalan bagi pi, guna je ke nilai tu atau tekan pi dekat dalam kalkulator. Okey, itu dah apa? Itu kemudian. Itu benda-benda remeh-temeh. Benda-benda remeh-temeh ni dia akan kacau kamu punya pemahaman tu.
Okay, sebab apa saya kata benda-benda remeh-temeh? Pi itu hanyalah satu value. Pi itu hanyalah satu value. Okey, tapi soalan okey, bagus. Soalan bagus. Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan semua, Pi selalunya dekat level kamu dia akan bagi dia nak guna apa. Pi selalunya dia akan bagi tahu dia nak guna apa. Dia nak guna 3.142 ataupun dia nak guna 22.7. Okey, jadi kalau dia minta untuk guna 3142 ni, kamu terus boleh guna kalkulator. Terus tekan dalam kalkulator, sebab yang dekat dalam kalkulator ni memang dalam point dia. Memang dalam point dia. Okey, kalau kamu tekan bukat sini sekalipun, kamu tekan pi, sama dengan kan, pi kan? Kamu tekan pi saja sama dengan kan, dia dah bagi kamu 3.142 tu dah. Okey? Lagi tepat lagi daripada yang ada dekat dalam soalan. Okey, jadi kalau dia minta dalam point 3.142 ni, tak payah guna 3.142, guna pi terus. Guna pi yang ada dalam kalkulator. Okey. Boleh. So kalau dia guna 22.7, just gantikan saja pi tu dengan 22.7. So darab macam biasa. Okey. Saya tak nak sangat fokus yang tu lagi. Tak payah fokus yang tu lagi. Okey. Yang penting kamu dapat dulu dia punya penggunaan dia. Sebab pi ni sama ada guna value ni ataupun guna value yang satu lagi. Itu je. Okey. Okey. So, dapat berapa? 28.274. Ya, warna kuning tu pi. Bagus Putra. Jadi kalau dia warna kuning, tekan shift. Kalau dia warna kuning, tekan shift. Betul. Okey. Jom kita tengok. Saya check tengok. Okey. So, pi. J dia tadi berapa? J dia ialah 3 kuasa 2 kan? Okey. So, dapat 28.274. Ya, betul. Bagus. Semua dah pandai lah. Semua dah pandai dah. Okey, bagus. Ya, warna kuning tu pi. Ya, betul. Okey, sama-sama. Okey. So, dekat sini, cara nak jawab dia, kamu tulis pi J dia apa? J dia 3 kuasa 2. Jawapan dia terus tulis. Ini. 28.274. Mati kat sini. Settle. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, kita cuba latihan sikit. Boleh tak boleh? Boleh? Boleh. Kita cuba latihan. Okey. Kamu buat sikit. Senang saja. Okey. Satu bulatan. Jari dia. Okey. Sini saya bagi jari 7. Okey. 7. Ini soalan satu. Ini cari lilitan Yang ini, yang sebelah kiri cari lilitan, yang sebelah kanan nanti cari luas. Okey. Okey. Soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Okey. Luas maksudnya kita cari isi dalam dia. Luas maksudnya kita cari isi dalam dia. Lilitan maksudnya Tulis kita cari garisan. Ya? Tulis dekat chat ke cikgu. Boleh tekan chat maksudnya? Boleh tulis kat chat ke cikgu. Tulis dekat dalam apa kata dekat chat. Kamu buat kat dalam buku kamu. Ambil gambar, nanti hantar kat dalam Telegram. Okey? Nanti hantar dekat dalam Telegram. Okey, saya bagi kamu masa dalam 5 minit. Cuba buat. Pukul 11.11 kita bincang.
Hantar dekat Telegram. Okay. Telegram nanti kamu masuk dekat dalam grup ni. Kamu cari latihan 1. Lepas tu kamu tekan komen. Okay. Hantar jawapan dalam ni. Tulis nama. Hantar, letak gambar. Tulis nama, hantar. Okay, clear? Okay, mula buat. Bulat tu buat cincai pun tak apa. Cikgu nak 3 desimal. Ya, 3 desimal. Kalau dia tak minta sekalipun, bagi 3 desimal. Buat 3 desimal. Cari lilitan, cari luas. Okay. Laju ke le? Laju sangat ke? Iskandar okey ke? Boleh kecap tak? Okey, cikgu. Ya. Siap, hantar dekat Telegram. Bulat tu buat cincai pun tak apa. Okay, kalau tak nak buat bulat sekalipun, buatlah bulat. Supaya nanti kamu tahu je. Okay. Buat je lah bulat. Buku sekolah tu nak simpan apa? Jangan simpan. Guna sampai habis. Guna sampai habis. Memang dia beli untuk kamu guna sampai habis. Bukan untuk simpan. Buat dalam buku kalau boleh buat dalam buku lah. Janganlah buat dalam kertas. Buat dalam kertas nanti hilang. Buat dalam buku susah nak hilang. Oh, lupa nak bagi tahu kat kamu. Okay. Betul saya bagi tahu kalau rapat tu darab kan. Okay. Contoh macam tadi kan. 2 darabkan dengan pi. Darabkan dengan J kan. 2 pi J untuk nak cari lilitan. Okay, kata dah J dia 3 tadi kan. Okay, kita boleh tulis macam ni. Okay, akan dapat jawapan. Dan kita pun boleh tulis macam ni. Okay, sebab kalkulator kita setakat 2 pi ni dia faham. 2 darab pi. Kalau kita tulis 2 pi, dia faham. Dia faham kita nak suruh dia buat 2 darab pi. Okay, tapi kalau kita nak darab selepas pi, dia tak boleh faham. Sebab tu, dekat belakang ni kena letak darab. Kita tak boleh tulis 2 pi 3. Tak boleh. Sebab kalkulator kita tak faham. Nampak? Dia tak faham kita nak buat apa. Kalau dekat depan pi, contoh 5 pi, yang ni dia boleh faham. Ini dia boleh faham. Dia boleh buat. Sebab dia faham. Ini kena buat 5 darab pi. Tapi kalau ada belakang dia ada nombor lagi, kena darab. Contohnya, darab 2. Contoh macam tu. Okay. Kalkulator kita ada cacat sikit. Alia nombor 1. Okey, bagus. Alamak, saya nak kena tekan kalkulator lah, bhai. Sekejap. Saya ni macam nak sesama, macam tak sesama. Macam lah.
Okay, Alia, semua betul, bagus. Ramai, bagus ni. Putra. Okay. Nombor 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Bagus. Nur Afifah. 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Lagi. Namanya. Nombor 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Okay, bagus. Insyirah. 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Alah, namanya tak ada. Dibu. Dibu ni siapa? Dibu 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Okay, bagus. Farisha 1, 2, 3, 4. Okay, bagus. Sekejap. Nombor 1, 2, 3, 4. Okay, betul. Susunan dia. Okay. Shirin 1, 2, 3, 4. Okay, cantik, bagus. Amni 1, 2, 3, 4. Okay, betul, bagus. Ratu 1, 2, 3, 4. Cantik. Adif Aziz. Saya ingat pula. 1, 2, 3, 4. Cantik. Okay, bagus. Radin 1, 2, 3, 4. Cantik. Okay, bagus. Sekejap. 4. Okay, bagus. Alright. Okay. So, just tekan kalkulator saja. Bila ada soalan banyak-banyak ni, kamu boleh cheat je sebenarnya. Tak payah nak type banyak-banyak kali. Betul tak? Okay. Kamu boleh buat nombor 1 kan. Tulis dulu siap-siap. Sini nak kena buat 2 pi 7. Sini nak kena buat 2 pi 15. Sini nak kena buat pi 10 kuasa 2. Okay. Sini nak kena buat pi 5 kuasa 2. Okay. So, 2 pi darab 7. So, dekat sini dapat 43.982. 43.982. Okay. So, nombor 2. Undur sikit. Delete. Bubuh 15. Macam tu. Okay. So, dapat 94. 24. 8. 94. 2. 4. 8. Okay. Untuk luas pula. Untuk luas. Okay. Pi. Lepas tu nak kena darab dengan 10 kuasa 2 kan. Okay. So, 314, 159. 314, 159. Cikgu bukan soalan dia dah bagi pi ke? Soalan dia dah bagi pi? Ya, soalan dia dah bagi pi. Tadi saya beritahu, kalau dia minta 3.142, guna pi yang dalam kalkulator je. Kalau dia minta 3.142, guna pi yang dalam kalkulator je. Tak payah pening sangat benda-benda tu. Itu benda remeh-temeh. Itu benda remeh-temeh. Okey? Okey. Saya nak ini dulu, konsep ni dulu. Okey? Kalau dia bagi 3.142, kalau dia bagi 3.142, guna je pi yang dalam kalkulator. Okey, kalau dia bagi 22.7, baru kamu tekan dalam kalkulator ni je saya tunjuk kamu. Okey? So, yang nombor 2 punya 5 Sekejap, siapa? Lagi saya tunjuk. Sabar. Okey. So, tingkatan 2 je ni. Saya beritahu kamu siap-siap. Tingkatan 2 saja dia minta kamu tekan 22.7, 3.142. Lepas tu dia tak ada minta dah kat kamu. Lepas tu dia tak ada minta dah kat kamu. Pi tu tekan je dalam kalkulator tu. Tak payah guna 3.142 ke 22.7, tak payah. Tingkatan 2 je.
Dia minta macam tu. Okay. Okay. 74.53. Sini kena tambah 1. So dia jadi 40. Okay. So jadi akan jadi 78.540. Okay. So ada benda kena ambil serius, ada benda yang kita tak payah nak fokus sangat benda-benda tu. Kadang-kadang benda-benda kecil. Yang tu saya beritahu kamu, itu benda kecil. Okay, itu benda kecil. Jangan terlampau fokuskan benda-benda yang remeh. Kita tengok benda yang penting dulu. Boleh tak kita nak cari luas? Tahu tak kita nak cari lilitan? Okay. Benda-benda tu cuma just guna saja balik. Okay, contoh. Okay, kalau dia minta soalan dia akan minta dua. Sama ada salah satu dia akan minta. Dia akan tulis macam ni. Guna pi sama dengan 3.142. Ataupun dia akan tulis guna pi sama dengan 22/7. Okay. So kalau kamu ada bulatan sekalipun. Okay. Dan bulatan kamu ni katalah saiz dia ialah dia punya lilitan dia ialah 7. Okay. Jadi dia punya jari dia ialah 8 lah. Okay, jari dia 8. Okay. So kalau katalah dia minta kamu guna 22/7. Okay. So untuk cari lilitan kamu akan guna 2 pi J. Okay, 2 pi J. So J dia 8. So kamu just buat 2 darabkan dengan 22/7. Darabkan dengan J. J dia 8. Tekan je dalam kalkulator yang ni. Okay. 2 darab 22/7 darab 8. Okay. Dapat satu jawapan. Okay. Dia macam ni. Kalau dia bagi kamu 22/7, maksudnya dia nak jawapan kamu selalunya dalam pecahan. Ataupun nombor dia cantik. Nombor dia akan jadi cantik. Dua je sebab untuk nak guna 22/7. Nak nombor cantik ataupun dia nak dalam pecahan. Okay. Selalunya bila dia pakai 22/7 dia takkan pakai nombor 8 ni. Dia akan pakai sama ada nombor 7 ke, 14 ke, 21 ke. Sebab apa? Sebab bila kamu pakai 7 sini J dia gantikan dengan 7, kamu boleh potong dekat sini. Kamu boleh potong kat sini dan nombor kamu akan jadi cantik. So 2 darab 22 kamu akan dapat 44. Macam tu. Okay. Okay. So kalau dia minta 22/7, just gantikan saja pi ni dengan 22/7. Kalau dia minta 3.142 ni, guna je pi yang ada dekat dalam kalkulator. Guna saja pi yang ada dalam kalkulator. Jangan pening-peningkan benda ni. Guna je pi yang ada dalam kalkulator. So, pi yang dalam kalkulator ni memang dah 3.142. Pi yang dekat dalam ni memang dah 3.142. Ini benda remeh. Jangan ambil serius sangat. Jangan ambil serius sangat. Okey? Okey. Okey, boleh? Bahagian ni boleh? Boleh Boleh. Okey. Okey, so yang ni ialah bila dia bagi dekat kamu jari. Okey, dia boleh juga bagi dekat kamu diameter. Okey, so kalau dia bagi kamu diameter, buat apa? Kita cari jari dulu. Kalau dia bagi diameter, cari jari. Guna formula ni saja. 2 pi J kuasa 2. Pakai ini saja formula dia. Tak payah pakai pi D semua tak payah. Saya pakai pi D tu. Okey? Sebab dia akan bagi kamu pening. Sebab banyak lagi kamu nak kena cover ni. Baik kita fixkan, kita pakai 2 ni je. Boleh. Saya buat pakai 2 ni saja dapat A. Pakai 2 ni saja. Lilitan 2 pi J, luas pi J kuasa 2. Kadang-kadang memang formula ada banyak, tapi tak semestinya kita kena guna semua. Kena guna semua, tak payah. Tak semestinya kita kena guna semua. Dekat situ kena smart dia tu. Okay. So, contoh, kalau dia bagi kamu bulat dan dia tak bagi kamu jari.
dia akan bagi kamu diameter. Okey. So, katalah diameter dia bagi kat kamu sini 12 diameter. Okey. So, kamu nak kira lilitan, kamu kena pakai jari. Okey, so cari dia punya jari dia. Okey, jari dia berapa? Kalau diameter 12, jari 6. Okey, jadi pakai 2 pi 6 lilitan. Okey. So, untuk luas, kamu gunalah pi 6 kuasa 2. Pi J kuasa 2 kan? Ni J kan? Pi J kuasa 2. Okey. Cuba tekan untuk ini. 2 pi 6. 2 pi darab 6 berapa? Dapat sama macam saya tak? $37.699. Dapat sama tak? Dapat. Dapat. Okey, cantik, bagus. Okey. So untuk yang ni luas pi darab 6 kuasa 2. So dapat 113.097. 113 097. Dapat tak luas? Sama tak macam saya? Dapat. Okey, cantik. Bagus. Okey. So bila dia bagi diameter nak kena buat apa? Bagi 2. Cari jari. Okey. Bila dia bagi diameter, cari jari. Okey. So cuba buat dekat sini ada 3 soalan. Cari lilitan dan luas bagi bulatan berdiameter A 8, B 16, C 7. Okey. Cari lilitan dan luas bagi bulatan berdiameter D8, D16, D7. Cari lilitan dan luas. Okey. Cuba buat soalan ni. Banyak pula Yang B ni tak payah buat lah. Buat A dengan B je. B ni. Ini je lah. Dalam kelas buat apa latihan banyak-banyak. Dalam kelas ni kita nak on the go. Okey. 7 dengan 8. Buat 2 ni je. Cari lilitan dan luas bagi bulatan berdiameter D8 dan juga D7. So nak lilitan, nak bulatan. Nak lilitan, nak luas. Nak lilitan, nak luas. Cikgu, Ya, saya. boleh tak saya nak bagi tanda sekejap? Boleh. Okey. So, completekan ni dalam masa 5 minit. Boleh 5 minit. Cuba 5 minit. Pukul 11.31 hantar kat saya.
Litan tu lah topik ni dia pendek je sebenarnya. Tapi sebab banyak benda-benda baru dan dia terlangkupkan semua dekat kamu, so dia boleh jadi penuh. Tak apa, boleh je. Senang dia. Cikgu dah siap hantar kat mana? Hantar, sekejap, saya tak buka lagi kan. Dia punya ni. Kamu hantar dekat latihan 2 dalam grup tu. Latihan 2, cari latihan 2. Sekejap, saya letak. Saya tak letak lagi. Okay, latihan 2. Cari latihan 2, tekan komen, letak gambar, tulis nama, enter. Allahu Akbar. Saya pun kira juga dengan kamu. Soalan on the spot buat. Macam ni lah. 2 pi. Tak ada 4. Alright, saya dah siap dah. Alia nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor macam mana kamu dapat poin 6? Alia cuba tengok balik nombor ni. Luas untuk nombor B punya. Macam mana belakang dia boleh dapat 6? Ada cikgu Putra. repair. Okay, repair. Saya sebenarnya tak kisah sangat benda-benda sikit-sikit tu. Tapi bila dalam exam, benda-benda ni takut dia akan tolak markah kamu. So bila bundakan tu, kalau boleh bundakan elok-elok. Untuk jawapan akhir lah, jawapan akhir memang sangat penting benda ni. Tapi kalau macam bulatan ni, kamu akan cari luas ataupun dia punya lilitan dia dekat tengah soalan, selalunya dia tak kisah sangat. Dia pentingkan jawapan yang terakhir tu. Dia tak lari jauh sangat. Okay? Putra nombor 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, bagus, cantik. Ini jom. Ini namanya E. E ni add, okay. Add nombor 1 betul, nombor 2 tuba, nombor 2 betul, 3 betul, 4 betul, okay, bagus. Alright, cantik. Rizka 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, bagus. Kamu faham diameter, ini untuk kamu faham diameter je lah. Okay, Diba nombor 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, bagus. Adif Haziq 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, okay, cantik.
Izzah Iman, 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Okey, cantik, bagus. Nur Afifah, 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Okey, bagus. Amni. Nombor A betul, nombor B macam salah. Okey, Amni cuba check balik. Nombor 1 tu. Rasa yang macam kamu tekan kalkulator tersilap tekan lah. Takkan jadi 2 point. 2.199 takkan. Takkan jadi 2.199. Okey. Nombor 2 betul. Yang luas betul, yang lilitan salah. Amni. Cuba check balik. Farisha. Okey, 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Bagus. Salah. Belajar. Itulah fungsi dia. Salah tu untuk kita belajar lagi. Maksudnya, kita kena tengok dekat mana yang kita punya kelemahan tu. Adakah kita bukan cuai lah. Adakah kita tersilap ambil nombor ke. So, waktu nak ambil nombor lepas tu, kena hati-hati. Macam tu. Nasif nombor 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, bagus. Darul Fayyad, jauhnya. Nombor 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, okey, bagus. Dah, okey. Gambar clear. Ini namanya Radin. Radin lagi sekali. 1, 2, 3, 4. Okey, cantik. Betul. 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Okey, bagus. Nur Insyirah, 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul, bagus. Adriana. Okey, 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 betul. Okey, tengok kita nak kena bunda ke, tak perlu tambah 1 ke, tak perlu tambah 1. Zakir nombor 1, 2, 3, 4, bagus, clear, cantik. Firman 1, 2, 3, 4, okey, bagus, betul. Shirin 1, 2, 3, 4, okey, bagus, cantik. Right. Sekejap. Okey, so untuk lilitan ni kamu akan guna, okey, dia punya J dia kat sini sepatutnya akan jadi 4 Sini J dia kamu akan jadi 3.5. Okey, sebab apa kita nak mahirkan daripada diameter tukar kepada J? Diameter tukar kepada J lagi penting lagi daripada kamu ingat formula yang lagi 2 tu. Daripada semak kepala nak ingat formula sampai 4, baik kita ingat ini je. Diameter nak jadi J apa? Sebab benda ni kita boleh pakai kemudian nanti. Depan nanti, soalan-soalan depan lagi, kita perlukan ini, informasi ni lagi penting lagi daripada formula ekstra yang kena guna diameter. Tak payah. Okey. So dekat sini, untuk lilitan 2 pi 4. Untuk luas pi 4 kuasa 2. So sini 2 pi 3.5. Kat sini pi 3.5 kuasa 2. So lilitan yang pertama kamu akan dapat 25.133. Luas ni kamu akan dapat 50.265. Okey. Untuk nombor B punya, lilitan dia 21.991 dan luas dia ialah 38.485. So ada yang perlu bunda tu, check. Perlu tambah 1 tu, check. Okey. Bunda tu kita nak check perlu tambah 1 ke tak perlu tambah 1 tu je. Kita nak check perlu tambah 1 ke tak perlu tambah 1. Okey, boleh. Sampai setakat sekarang ni ada soalan? Sebab bulatan ni ada banyak benda lagi nak kena masuk lagi yang lain-lain. Okey. So bulatan adalah salah satu lagi bentuk untuk ditambah dalam koleksi geometri kamu. Untuk ditambah dalam geometri kamu. Okey. So, kamu tak masuk di geometri 3 dimensi kan? Okey. So sampai setakat sekarang ni, untuk geometri ataupun luas,
Apa yang kamu dah belajar dah? Kamu tahu tak macam mana nak cari luas 4 segi? Tahu? Tahu? Tak tahu? Macam mana kita nak cari luas 4 segi? Semua cikgu, minta maaf saya tidak dapat meneruskan dengan air sebab ada urusan. Okey, baik, tak ada masalah. Nanti tengok rakaman. Okey. Panjang, darat, lebar. Panjang, darat, lebar. Okey. Okey, ini kena tahu. Panjang, darat, lebar. Okey. Okey. So kamu tahu panjang, darat, lebar. Okey, macam mana pula dengan 3 segi? Macam mana pula dengan 3 segi? No. Dua darab tapak darab tinggi. Lupa ada 3 segi. Okey, macam ni. Saya tak nak tunjuk 3 segi ni. Saya tunjuk 3 segi ni dulu. Okey. 3 segi sebenarnya kamu tak payah ingat. Panjang, darat, lebar, panjang, tinggi. Tak. Jangan macam tu. Okey, macam ni. Okey, 3 segi sebenarnya tak payah ingat. Kamu faham je. Kamu faham macam saya faham je. Okey. Okey, kamu tengok ya. Ini 4 segi betul? Ini 4 segi. Okey. So, 4 segi. Okey, 4 segi. Kalau saya belah kat dua ni, saya belah antara ni, bucu dengan bucu ni saya sambung. So, dia jadi apa? Dia jadi apa ni? Ada dua segitiga. Dua segitiga, bagus. Ada 2 segitiga. Okay, so ada 1 segitiga, ada 2 segitiga. Okey. Tak payah tengok lagi garisan ni. Okey. Kita cari dulu luas untuk 4 segi ni. Okey, so contoh kalau 4 segi ni dekat sini 5, dekat sini 10. Okey, so 4 segi tengok 4 segi. Ni tengok keseluruhan. Okey. 4 segi. So 4 segi ni berapa dia punya luas dia? Luas untuk 4 segi. 4 segi jangan tengok 3 segi lagi. 50. Okey. So luas 4 segi ialah 5 darab 10 kan? 5 darab 10. So kamu dapat 50 betul? Okey. So kalau kita nak cari 3 segi, apa kita buat? Kita just bahagikan kepada 2. Bagi 2 je. Okey, jadi formula untuk 3 segi, cari panjang, darat, lebar, bahagikan dengan 2. Okey. So luas 3 segi, panjang, darat, lebar, bahagikan dengan 2. Sebab 3 segi tu formula dia memang datang daripada formula 4 segi. Memang datang daripada formula 4 segi. So 4 segi bahagi 2 kita dapat 3 segi. 4 segi bahagi 2 kita dapat 3 segi. Okey, boleh? Boleh, faham? Faham ke tak faham? Okey, jadi formula 3 segi ialah daripada 4 segi. Bahagikan saja dengan 2. Panjang, darat, lebar bagi. Fiman kalau kamu ingat pun boleh, tak ada masalah. Nak guna 1/2 daratkan dengan panjang, darat, lebar pun boleh. 1/2 daratkan dengan panjang, daratkan dengan lebar. Dan panjang, darat, lebar bagi 2. Dia akan jadi okey. So formula untuk 3 segi ialah panjang, darat, lebar bagi 2. Faham padam? Okey. Panjang, darat, lebar bagi 2. Ini panjang, darat, lebar saja. Okey. Settle 2 benda. Okey. Macam mana pula kalau 3 segi yang macam begini? Allah. Macam mana pula kalau macam 3 segi yang macam ini? Okey. Macam mana? Sama juga cari panjang, darat, lebar juga. Okey. Cumanya kamu kena tengok macam ni. Mata kamu macam ni Okay, lebar dia ini. Okey. Dia punya panjang dia ini. Samalah macam tadi. Okey. Jadi kita kena ambil tinggi yang ini, panjang dan lebar dia yang ini. Umpama macam dia jadi 4 segi. Umpama macam dia jadi 4 segi. Kamu kena imagine dia jadi 4 segi. Imagine dia jadi 4 segi.
Kalau dia jadi 4 segi, mana panjang dengan lebar dia? Lepas tu panjang dengan lebar ni kita bahagi 2. Sama juga. Okey. Ini pun sama juga. Formula dia tetap sama. Panjang darab lebar bahagi 2. Okey, boleh? Ambil ini dulu 2. Okey. 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 Ada soalan? Untuk panjang lebar dengan ni. Okey, boleh Ni boleh Boleh. Okey, so macam mana benda ni relate dekat dalam bab ni? Okay, selalunya dia akan guna bulatan untuk minta kamu cari kawasan-kawasan yang tak boleh nak cari. Okey, contoh. Saya bagi contoh. Ini direct soalan terus soalan exam direct macam ni. Okey. Boleh bagi kamu 4 segi. Okey, dia bagi kamu satu 4 segi. Luas cari 4 segi kamu tahu. Okey. Lepas tu dia bagi bulat satu kat tengah ni. Sam. Okay, dia bagi bulat satu. Okey. So dia bagi tahu dekat sini dia punya panjang dia ialah 6. Okey. Lebar dia ni ialah 10. Okey. Lepas tu dia tulis kat sini diameter. Okey, jejari lah. Jejari. Jejari kat sini dia bagi jap. Jejari dia bagi 2.5. Jejari dia bagi 2.5. Dan dia minta kat kamu cari kawasan berlorek. Kawasan berlorek tu yang warna biru tu. Okey. So, kalau dapat soalan macam ni, apa kamu kena buat? Kamu cari dulu 4 segi. 4 segi. Cari dulu 4 segi. 4 segi yang tanpa lorek lah. Kan? Okey. Cari dulu 4 segi. Lepas tu kamu cari bulatan. Kamu cari bulatan. Cari 4 segi, lepas tu kamu cari bulatan. Okey. So, bila kamu dah cari 4 segi, dah cari bulatan, kamu ambil 4 segi, tolakkan dengan bulatan. So, kamu dapatlah kawasan yang berlorek tu. Okey, boleh? Faham tak? Macam mana nak cari dia? Okey, sekarang ni cuba dulu cari. Dia punya 4 segi dia, luas 4 segi berapa? Luas 4 segi dapat berapa? 60. Okey, luas 4 segi, kamu akan guna 6 darabkan dengan 10. 10. So, dapat 60. Okey, so macam mana pula dengan luas bulatan? Luas bulatan kena guna apa? 2 pi r ke pi r kuasa 2? 2 pi j ke pi j kuasa 2? Pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2. Okey. So pi j kuasa 2 tu kamu dapat berapa? Dia punya jejari dia 2.5. So dapat berapa? Dia punya luas dia. $19.635. 19.635. Kamu kena buat pi, lepas tu 2.5 kuasa 2 kan? Okey, dapat 19 Ya. Betul dapat 19? Okey. So sini dapat 19.635. 19.635. So untuk bulatan luas dia ialah 19. Untuk 4 segi luas dia ialah 60. So kalau kita nak tahu kawasan yang berlorek, kita tolakkan 60. Luas kawasan berlorek, tolakkan 60 dengan 19.635. Umpama kamu ambil gunting, kamu buat bulat. So kawasan tengah ni berlubang. Ambil gunting, potong. So kawasan tengah berlubang. So berapa banyak lagi kawasan yang tinggal? Macam tu. Faham? Okay, so 60 tolakkan dengan 1, 19.635. So dapat berapa? 40.365. Okay. So dekat sini saya sangat syorkan kamu guna answer untuk nak buat soalan ni. Okay. So dekat sini kan kamu dah buat 2.5. Okay. Kamu dah buat 2.5 je ni.
Dah dapat dah ini. Okey. Kamu ambil 60 tolak answer. Belajar pakai answer. Answer ni apa? Answer ni ialah jawapan yang sebelum ni. Sebelum ni jawapan dia ialah 19.635. So kamu terus tekan sama dengan. Tak ada masalah untuk kamu tersilap tekan. Sebab selalu point-point, panjang-panjang punya nombor, macam ni kan, ada 5 nombor kan. Selalunya kita akan tersalah tekan. Jadi untuk elakkan itu, gunakan answer. Okey, cuba try buat ni. Kamu buat pi darab 2.5 kuasa 2, tekan sama dengan dapat satu jawapan kan. Ini tekan sama dengan dapat satu jawapan. Okay. Tekan 60 tolak answer. Answer tu ialah jawapan yang tadi. Okey. Dapat tak sama? 40.365. So dengan guna cara ni ada dua benda kelebihan dia. Okey, kelebihan dia nombor satu, kita tak tersilap tekan kalkulator. Nombor dua, jawapan lebih tepat. Jawapan lebih tepat. Okey, so dekat sini tulis dekat sini jawapan 40.365. Ini jawapannya lebih tepat. Okey. Boleh? Okey. Sekarang ni kamu cuba ini pula. Cuba ini. Saya tukar yang ni jadi 7. Okey. Sekarang cuba cari luas kawasan berlorek. Ini tulis kat chat je. Saya nak tengok kamu dapat sama je saya. Cari luas kawasan berlorek. Cari luas 4 segi. Cari luas bulatan. Tolakkan. Luas 4 segi dapat berapa? 70. Okey. So 7 darabkan dengan 10, kamu akan dapat 70. Luas untuk bulatan dapat? 19.35. Macam tadi. 19.635. Okey, yang terakhir ni saya nak tengok. Macam mana, apakah dia punya luas kawasan berlorek ni? Luas kawasan berlorek berapa? 50. Kenapa je macam ni? Tak apa? 50? 50.365. Okey, kita tengok kita tengok. 50.635 50.635. Okey, 2-3 orang dah jawab soalan jawapan sama. Okey. So pi J dia ialah 2.5 kuasa 2. Okey. Dapat satu answer ni. Okey. Lepas tu kita nak buat 70 tolak answer. Ya, cantik. Betul. Okey, jadi dekat sini luas, saya dekat exam saya tulis macam ni je. Luas buat macam ni sikit. Bulat. Okey, color-color sikit sini. Macam tu. Luas 4 segi ke, luas bulat ke, saya buat macam ni je. Untuk saya punya faham sendiri. Senang. So, dekat sini, jawapan dia 50.6. 50.6 pula 365. Kenapa Luffy jawapan lain?
365 bukan 635. 365. Kenapa ada orang 635, ada orang 365? Dia silap tekan Putra 635. Yang lain-lain 365 ramai. 365. Ya. Ini contoh luas kawasan berlorek. Dia pun boleh bagi juga 3 segi ke bulat ke dan sebagainya lah untuk nak cari luas kawasan berlorek. Okey. Ataupun boleh juga dia nak buat bulat dulu. Dekat dalam dia letak 4 segi. Sam. Point Cina. Okey. Ni zaman-zaman kungfu. Okey. Berapakah luas koin Cina ini? Okey. So tadi kita buat 4 segi tolakkan dengan 4 segi tolakkan dengan bulat. Okey. So sekarang untuk koin Cina ni nak kena buat macam mana pula? Ini 4 segi. Okey, 4 segi tolakkan dengan bulat sama dengan kawasan berlorek. So yang ni macam mana pula nak buat? Kita akan buat bulat tolakkan dengan 4 segi sama dengan 4 segi ni kecil je lah. Tolakkan dengan 4 segi besar tu sama dengan koin Cina. Okey, boleh? Ini kita buat macam ni. Boleh ke? Boleh. Okay, so tengok situasi nak kena buat apa. Okey, kita cuba buat 2 soalan. Saya bagi kamu 2 soalan dan habis masa. Sebab soalan-soalan ni yang soalan-soalan ganas. Soalan-soalan yang student tak dia nak buat. Dia tak tahu macam mana nak guna luas bulatan, dia tak tahu macam mana nak guna dilitan bulatan, nak guna yang mana satu. Nak cari kawasan berlorek, nak kira nak guna apa. Ini yang dia kurang mahir. Okey. Okey. So pada masa sama kita buat soalan-soalan ini pun nanti kamu pun tahulah nak tekan pi r kuasa 2 pi r. Okey. So yang ni cari bulatan dulu, baru tolakkan dengan 4 segi, baru kamu dapat koin ni. Okey. So kat sini saya akan bagi 2 soalan. Cuba buat. Cari kawasan berlorek. Okey. Cari kawasan berlorek. Cari kawasan berlorek. Ini kita buat Thanos warna ungu. Okey. So info-info saya bagi dekat sini. Yang ini ialah 4 segi sama. Okey. 5. Okey. Dan dia punya jari dia ialah 7. Jari dia ialah 7. 7 Boleh lah. Okey. So cari kawasan berlorek. Soalan nombor 1.
Soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Jejari 5. Okey. Lebar 12. Tinggi 12. Cari luas kawasan Belorek. Hantar kat tadi kan cikgu. Dekat latihan 2. Ya, hantar kat Telegram. Okey. Saya bagi masa 7 minit. Hantar dekat Telegram. Latihan 3. Sekejap, sabar. Kamu dah siap ke? Baik dia. Okey. Siap hantar di Telegram. Cikgu nak minta masukan. Nak?
Dan Lily, soalan yang tadi tu tengok kamu tak bundakan. Dan Lily. Tadi kamu dah hantar soalan kan? Soalan yang A, lilitan. Soalan B, luas. Kamu tak bundakan. Tak bundakan. Kena bundakan. Kena bundakan tadi. Dia tak kira lagi. Uish. Sekejap. Ada salah Aduh. Tak apa. Salah. Benci betul. Tak logik. Saya soalan nombor 1 dapat bagus. Soalan nombor 2 nanti saya explain. Soalan nombor 1 dapat bagus. Iskandar. Iskandar, luas untuk 4 segi jangan buat 5/4. Buat 5/5. Jangan buat 5/4. Kita nak darab panjang dengan lebar. Kita nak darab panjang dengan lebar. Bukan dia ada 4 kena darab 4 tak. Okey. Sini, bila sini 5, tepi sini pun akan jadi automatik 5. So kamu akan buat panjang darab lebar, kamu akan buat 5/5. Okey. Putra nombor 1 betul bagus. Nombor 2 nanti saya explain. Shirin. Nombor 1 betul bagus. Firman. Nombor 1 betul bagus.
Rizka. Sama juga, jangan buat 5 darab 4. Untuk cari luas 4 segi, kamu perlu buat panjang darab lebar. Okey. So dekat sini, bila dia ada tanda sama-sama-sama ni, maksudnya semua sisi dia 5, 5, 5, 5. Okey. Okay, jadi kamu kena buat 5 darab 5. Bukan 5 darab 4. Okey, bukan 5 darab 4. Oh, ada yang tak faham maksud tu. Okey. Baik. Bagus. Ratu. Okey, bagus. Cantik. Terbaik. Adif. Okey, betul. Bagus. Nombor 1. Nombor 2 nanti saya explain. Afifah. Okey, nombor 1 bagus. Nombor 2, Insyirah. Okey. Okey, bagus. Radin. Okey, bagus. Tengok, dia pun buat 5 darab 4 juga. Ini maksudnya geometri tak kuat. So, kena improve geometri. Okey. So, dekat sini kita akan cari bulat. Nombor 1 kita cari bulat. Okey, so bulat kamu dapat berapa kat sini? Sekejap, ini dah keluar dulu lah. So dia punya jari dia ialah 7. So untuk luas bulat sama dengan pi 7 kuasa 2. Okay, so luas bulat ialah 153.938. Okay, lepas tu kita cari untuk 4 segi. So 4 segi, ni 4 segi sama sisi. So bila sini 5, sini pun 5. Bila sini 5, sini pun 5. Dia tak akan jadi 4. Okey. Sini 5, sini pun 5. Bawah pun akan jadi 5. Sini pun akan jadi 5. Jadi bila kita nak cari 4 segi punya luas, ambil panjang darab lebar. Okey. So luas 4 segi ialah panjang darab lebar. Kita akan buat 5 darab 5. So kamu akan dapat 25 dekat sini. Okey. So bila kita nak cari kawasan yang berlorek, so kawasan yang berlorek, luas kawasan berlorek sama dengan 153.938 tolakkan dengan 25. So dekat sini hasil dia kamu akan dapat 128.938. Ya. Okey. Boleh ini? Ini masalah dekat sini. Bulatan okey. Tapi geometri yang lain ada masalah sikit. Okey. So nombor 2 ni yang saya bagi tahu saya nak explain tu sebab nombor 2 ni dia soalan dia tak logik. Soalan dia tak logik. Okay, sebab apa? Okey. Luas untuk 3 segi ialah kita akan buat 12 darab 12, betul tak? Luas 3 segi kita akan buat 12 darab 12 bahagikan dengan 2. Panjang darabkan dengan lebar bahagikan dengan 2. So dekat sini kamu akan dapat 72. Betul ke tak betul? Dapat tak 72? Dapat kan? Okay. So kalau ikutkan, bila kita nak cari bulatan kita saiz dia berjejari 5. Okay, so bila dia jejari dia 5, luas untuk bulatan jejari 5 akan jadi pi 5 kuasa 2. So dekat sini 5 kuasa 2 kamu akan dapat 78.540. Okay. So dekat sini yang tak logik dia kamu tengok macam mana luas untuk bulat 3 segi lagi kecil daripada luas untuk bulatan. So ini dia punya masalah dia. So ini soalan ni ralat lah. Soalan ni ralat. Sepatutnya luas bulatan ni mesti lagi kecil. Tak, kalau tengok dalam gambar ni, patutnya dia mesti rendah lagi daripada 72. Dia mesti rendah lagi daripada 72. So tak apa. Untuk konsep dekat sini saya terima jawapan yang mana dapat luas kawasan berlorek sepatutnya yang positif. Sepatutnya positif dia jadi negatif. So ini
ralat lah. Okey. Tapi konsep yang saya nak ambil kat sini ni ialah kalau katalah gambar dia macam ni, so apa yang kamu kena buat, yang 3 segi tolakkan dengan yang bulat, baru kamu akan dapat kosan yang ni. So kat sini siapa yang dapat jawapan negatif 6.54, so betul lah, inilah yang jawapan dia. Tapi sepatutnya tak boleh lah ni. Sepatutnya ini tak boleh. So kalau kamu dapat jawapan macam ni, kemungkinan soalan salah. Ni soalan salah ni. So apa? Sebab luas kita tak boleh ada negatif. Ada benda-benda kita boleh ada negatif, ada benda-benda kita tak boleh ada negatif. Contohnya luas kita tak boleh ada negatif, jarak kita tak boleh ada negatif, berat pun kita tak boleh ada negatif. Itulah tu benda-benda dia. Okey. Soalan ni soalan salah. Dia patutnya gambar dia akan jadi macam mana? Gambar dia bulat tu dia lagi besar. So bulat ini mungkin dia akan melebihi 3 segi ni macam ni. Nampak? Dia akan melebihi macam ni. Okey, tak apa. Okey, tapi yang penting yang kamu dapat tu, kalau macam contoh gambar macam ni, nak kena buat apa? Kamu kena tahu dah. Okey. Okey, cantik. Okey. So, untuk yang terakhir kalinya, kita dah belajar dah 4 segi. Kalau kita bahagikan dengan 2, kamu akan dapat 3 segi. Kan? 4 segi bahagi 2, kamu akan dapat 3 segi. Bulat pun kita boleh juga bahagikan dengan 2. Okey. So, kalau bulat kita bahagikan dengan 2, apa yang kamu dapat? Diameter. Bentuk yang separuh tu panggil apa? Hemisfera. Ya, bukan hemisfera lah. Separuh bulat je lah. Hemisfera ialah separuh bola. Sfera kan? Sfera ialah bola. Jadi hemisfera ialah separuh bola. So ini adalah separuh bulat lah. Okay. Okay. So kalau contoh bulatan, dia punya jejari dia, katalah jejari dia 10. Okay. J dia sama dengan 10. So kamu cari dia punya luas dia, kamu akan guna pi J kuasa 2. So pi 10 kuasa 2. Dekat sini kamu akan dapat pi 10 darab 10 kuasa 2. Kamu akan dapat 314.159. Okay. Jadi kalau dia nak, ini luas bulat. So kalau nak cari luas yang separuh bulat ni, so bahagikan dengan 2. 134.159 ni bahagikan dengan 2. Kalau dia nak yang separuh bulat ni 157.080. Okay. Kalau dia nak yang separuh bulat ni, bahagikan dengan 2. Okay, clear ke? So yang ni jangan pening sangat. Sebab dia hanyalah separuh bulat. So kita boleh bahagi 2 macam tu je, tak ada masalah. Okay. Okay, cantik. Itu 1, 2. Okay, sampai sekarang ada soalan? Ada ke? Tak ada Clear Okay. Okay, so bulatan bukan saja kita boleh bahagi 2, kita pun boleh bahagikan 4. Kita boleh bagi banyak-banyak kita nak bagi. So kemungkinan soalan yang kamu dapat ialah suku daripada pizza. So kalau bahagi 4, kalau dia nak 1 saja, so kamu bahagikan kepada 4. Macam tadi kita bahagi 2 kan. Ini kita boleh bahagi kepada 4. Boleh juga. Boleh juga keluar soalan yang macam ni. Okay. Wih, cikgu. Sekejap. Saya check tengok ada ke tak ada.
Tapi semalam dua-dua pun tak boleh kan? Quizzes. Ada ke quizzes? Tak saya check tengok. Apa dia quizzes Kahoot ni? Tengok. Saya tak pernah buka quizzes Kahoot ni. Soalan dia buat ke, soalan orang buat tu saya tak tahu. Saya check tengok. Ada ke tak ada? Kalau ada boleh. Yang ikan tu berat. Member kamu tak boleh main. Kawan ini. Cikgu, yang last day tu kan ada pukul 10.30 pagi dengan malam kan? Ya. Itu pilihan ke kedua kelas tak? Untuk kamu punya kelas kamu yang kamu dah bayar, kelas yang pembayaran tu untuk 6 sesi. Pembayaran tu untuk 6 sesi. So untuk 6 sesi tu memang diallocate-kan kepada kamu. Okey. Memang diallocate-kan kepada kamu. Faham ke? Okey. So memang kelas pagi petang tu diadakan. Sepatutnya akan adakan 6 hari. Tapi disebabkan kita ada raya kan. Kita ada raya haji. So tak nak mengganggu hari perayaan. Sebab hari perayaan mesti ramai tak boleh join. So kita adakan kelas yang serentak lah. Kita adakan kelas yang serentak. Susah lah quiz ni. Nak masuk pun dia tak boleh bagi. Ada dah orang buat. Ada orang buat. Dia ada 10 je soalan. Sikit je soalan yang ada pun. Tak apalah, boleh lah. Nak link Kejap. Okay, boleh lah ini. Okay, so start now. Lepas tu skip. Ya, start. Okay. Copy link. Okay. Nah, masuk. Dekat dalam chat masih ada tak? Okay. Dekat dalam Telegram pun saya ada letak satu. Boleh ke masuk?
Allahu Akbar. Okay. So dalam masa seminit lagi kita akan start lah. Dalam masa seminit kita akan start. Uzi ni main macam mana? Saya pun tak tahu. Yes, no, yes, no, yes, no aja. Sebenarnya saya dah prepare dah. Tapi soalan tu ada dekat lagi satu lagi. Ya, soalan dia. Ada 53 soalan. Tapi sebab Amai tak boleh nak ni kan. Alright. Sudah seminit. Kita mula kelas kita punya quiz. Okay, go. So ada leaderboard, ada accuracy. Question. Question. Apakah formula untuk cari lilitan? Asal ada dua sini. Ini kenapa siapa? Oh. Ni soalan ni ralat dah. Sekejap saya buang soalan ni. Siapa yang buat soalan ni? Teruk gila. Oh, dia tak bagi ubah tu. Soalan formula untuk lilitan tu ralat tau. Jawapan dia 2 pi J dengan pi D. Dua-dua ni jawapan dia. 2 pi J dengan pi D. Dua-dua ni jawapan dia. Ralat. Tak kemas lah soalan ni. Tak apalah. So berapa minit dia punya game dia? Pause ni. Puyu, saya. Pause ni lah. Accuracy class. 51 tau. Oh, banyak. Ramai masalah ni. Ui, macam tak berkesan dia ni. Tu, 4.
Oh, banyak dia minta guna 22/7 eh. Kalau 22/7, kamu gantikan pi tu dengan 22/7. Jangan guna pi. Guna 22/7. Kalau 3/1/2 guna pi. Ini tak boleh go ni semua. 55. Tengok. Dah saya kena stop macam ni. Ya. Saya stop ya. Pause tadi, pause. Boleh end dia. Saya tunjuk kat kamu Sekejap. Soalan. Teruk lah soalan ni. Okey, contoh macam ni. Dia nak cari lilitan, diameter dia 56. So, cari dulu dia punya jari. 56 bahagi 2. Dah dapat jari, darabkan dengan 2. Darabkan dengan 22/7. So, jari darab 2 pi. Macam ni. Jari dia 28. Dapat 2 pi. Yang ni pun boleh juga ambil nombor ni. Kamu bundarkan. Ke dalam. Kalau guna pi pun boleh bundarkan ke dalam. So macam ni, dia dah bagi dah jari. Cari luas kan. So 22/7 darabkan dengan 28/2. Dapat jawapan ini. Kalau guna pi, dapat jawapan ni kan. Kamu cari yang terhampir je lah. Sebab dia tak beza banyak sangat pun. Ni kan, nombor ni. Ni pakai pi. Dapat 2463. Tak pakai pi, dapat 2464. Ambil lah dengan 2464. Diameter pi jari separuh daripada diameter. Ya. Okey. Kalau dapat D, tukar dia jadi J. Kalau dapat D, tukar dia jadi J. Okey. So saya end dulu ini. Sebab ada member semua yang nak end. Tanya yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tengok dulu 10/10. Sakit. Oh ni yang jawab semua betul. Okey. Ada jawab salah sikit. Hanan sangkut, Umairah. Ini tak boleh masuk Ada juga yang tak boleh masuk. Okey. So saya end dulu kat sini. Nanti saya akan bagi latihan kat kamu, tolong cek latihan tu. So kalau siapa-siapa ada nak main yang ni boleh tunggu sekejap lah. So siapa yang nak end dulu boleh end. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang nak main ni ke? Terima kasih, Cikgu. Okay, baik, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Okey, cikgu. Baik, Okey, sama-sama. cikgu. Baik, sama-sama.
Sama-sama Amel. Terima kasih, cikgu. Baik, sama-sama. Terima kasih. Jap, ada yang nak main game tu ke? Yang tunggu ni yang nak main ke? Okey. Jom kita main dulu. Tapi saya buka sekejap je lah. Saya buka dalam 10 minit macam tu. Okey. Ini kita masuk ini, play live. Main ni, lompat-lompat. Okey, tapi game ni jangan jatuh lah. Kalau jatuh, habis. Okey, so dah ada saya rama-rama lah. Hantar kat Telegram. Okey.